Tiny House Update. So ni adalah latest homestay business ni. And then kita nak tunjuk the progress so far. So buat yang tak tahu ataupun tak kenal Nini, hai, saya Nini Comel. Nini ada run multiple business. So this is one of the business which is homestay business. And another business is skincare business which is Cute Skin. Kita jual semua range of sunscreen. So hari ni Nini nak share the progress untuk Tiny House. So Tiny House ni kita buat 4 unit. Yang mana dia studio konsep. Sebab sebelum ni first homestay ni adalah rumah banglo. Yang mana sesuai untuk keluarga yang besar. Yang ni pula sesuai untuk pasangan ke, ataupun nak konvoi ke, ataupun nak buat majlis ke. Ni konsep dia lah. And projek ni start Oktober tahun lepas. Dan sekarang dah beberapa bulan. Banyak delay sebab banyak problem. Tapi yang tu Nini akan share sepanjang kita punya video hari ni. So first kita nampak dah pasang tembok. And then kita ada yang depan ni. Okay, dah pasang dah. Dia punya simen. Okay, lepas tu kita masuk ke dalam. Dulu tempat ni adalah tapak rumah yang ada 3 bilik. Tapi kita robohkan. And kita buat baru, completely new. Which is as you can see sekarang. Ada 4 unit studio. Which is kita buat konsep cabin. Dan juga swimming pool. Nanti orang ramai boleh datang. Booking unit satu persatu. Dan bolehlah swimming dekat sini. Satu konsep yang Nini suka adalah this area ada sunken area. Sunken area ni kalau untuk parents ataupun visitor yang datang tak nak swimming, you boleh je duduk dekat sini. Tapi sekarang macam tak nampak apa-apa progress lah. Hopefully next video ni dia dah menjadi this area. Kita dah sampai tumbuh pokok dah. Nampak tak dalam tu? Mungkin orang ingat this is project yang tak berjalan. Tapi ini adalah ongoing project. Walaupun dah ada tumbuhan yang tumbuh. And dulu hari tu, bulan 12, swimming pool siap dulu tau. Ada dah biawak berenang. Tapi jangan risau. Waktu visitor datang, orang datang bercuti tak ada biawak. Don't worry, okay? So ni adalah pool. Okay. Pool ni pun akan siap nanti. Soon semua akan completely siap. And then area yang kita tengah berdiri ni akan jadi dapur. Dapur yang mana orang boleh masak, BBQ area. And then dekat belah sana pula adalah toilet. So kenapa kena ada toilet? Sebab untuk swimming pool ni nanti, kita ada juga orang public boleh masuk. Which is kalau you tak sewa pun unit kita, you boleh je swimming. And adalah toilet asing. Okay? So kat belakang tu orang tengah buat kerja. Tak nak kacau, kita pusing balik. Okay, area yang kosong ni pula akan jadi tempat santai. Kita akan jadikan dia tempat chill and lepak. Kalau keluarga-keluarga yang datang nak buat event ke ataupun majlis kahwin ke pun boleh juga. So dekat sini adalah rumah-rumah unit tu. Okay, kalau nampak ada 4 unit. Semua ada attached bathroom. So orang yang duduk dalam satu bilik ni you boleh duduk 2 ke 4 orang. Depends. And then kita akan bagi rate yang memang cantik. Kalau you nak tahu berapa harga, jangan lupa follow NC Hometown. Sebab kita ada promotion. Kalau sesiapa yang booking early birth akan dapat harga istimewa. So apa lagi yang you nak tahu tentang business homestay ni, you boleh comment down below. And ini akan reply one by one. Tapi so far, this is the progress so far. And nanti ini akan insert montage daripada awal kita punya progress sampailah sekarang. Hopefully soon this project akan siap tak lama lagi. And nanti Nini akan buat full update bila dah siap nanti. So ni adalah bahagian tepi rumah. Ni adalah rumah sementara. Yang mana diorang duduk untuk siapkan projek dekat belakang. So efektif sikit lah. Cepat. So ni bahagian depan. Kita tak siap lagi. Yang mana kita boleh lalu kod tepi ni. Untuk sampai ke lorong. Untuk masuk ke tiny house. So jom. So ni adalah laluan. Untuk sampai ke belakang. Kita akan buat tour dalam cabin ni. Which is tiny house. Okay, ni sebelum lah sebelum. Nanti ni akan buat before and after. So this is before. Okay, kita tingkap sini. Okay, kemudian ni akan ada katil. Lepas tu sini pun dah ada plug point. And dalam ni adalah toilet kita nanti. And dekat sini ni ada tambah untuk kitchen.
And then dekat sini ada tingkap lagi satu dan ruangan kosong ni kalau nampak, apa benda ni kan? Ni adalah sliding door nanti. So, orang yang stay sini terus boleh lompat pergi ke swimming pool. Kalau nak merangkak pun boleh. Tapi janganlah takut malam-malam. So, itu adalah dia punya design layout daripada tiny house. And kalau perasan kat atas, dia punya unit berbeza sikit sebab atas pitch roof. Which is, kalau tengok bahagian atas, dia punya bumbung macam 3 segi. Okay, kalau nampak. And then dia macam ada kayu-kayu elemen. Atas punya lain sikit lah. Dia lebih macam cantik. Nanti kita akan buat full. Sebab sekarang tak ada tangga. So ni tak boleh naik atas. Kalau ni dia boleh terbang. Dah lama ni terbang tapi tak boleh. And sekarang macam bahaya kan. Takutlah kan. Nanti. Nanti akan ada tangga dekat sini untuk naik atas. Okay, so Nini nak share sikit. Ramai yang tanya daripada awal ni nak start this project. Kenapa Nini robohkan rumah yang sedia ada. And then bina balik yang baru macam ni. So the main reason is because kalau you tak tahu lagi, kawasan ni adalah yang depan kita ada rumah banglo. Which is yang tu kita decide untuk buat homestay. And then yang ni asalnya kita buat rumah sewa. Tetapi kos untuk kita repair balik rumah sewa ni terlampau tinggi untuk kita sewakan. Contoh, kalau kita renovate balik semua, total cost would be around 100 ke 200 ribu. Sebab memang rumah tu memang dah dalam condition yang teruk. Kena tukar atap dan kena repair banyak benda. So, instead of kita repair and untuk bagi sewa one off saja, and sewa dekat kampung tak boleh tinggi-tinggi. Tak sama macam kat bandar. You tak boleh nak naik pun. So, that is why kalau daripada kita macam repair rumah tu and then bagi sewa saja, kita decide untuk demolish all and restart untuk tambah unit. Sebab kita perasan rumah kat depan untuk homestay The White House tu sangat-sangat orang kata sukses. Because kita baru je, Nini baru start business homestay ni. Tetapi sambutan yang bagus. And then kita dapat banyak reputation customer. Even orang yang dah buat event pun banyak. So to be specific, dekat area ni adalah area Pulau Betong, balik Pulau Pinang. Dekat sini tak ada hotel. So orang yang nak datang sini, yang nak healing, yang nak suasana yang tenang, nak dekat dengan pantai, dia tak ada option nak duduk dekat hotel. So salah satu tempat adalah you kena cari either homestay ataupun you boleh cari macam hostel. Tapi dekat sini hostel pun tak banyak. So ni nampak peluang yang mana inilah masa dia untuk kita tambah peluang bisnes. Itulah kenapa ni tambah unit-unit ni. So sebab kita dah ada rumah 4 bilik, kita tambah pula unit yang ada studio konsep. So macam pasangan bolehlah duduk kat area sini. And then sebabkan banyak yang request nak swimming pool, that is why kita tambah swimming pool. Kita dah consider semua faktor lah. Itulah antara costing and also kita tengok peluang dekat sini. Kita tak pilih macam Nini sendiri, Nini dah kira semua cost and also profit, break even bila. Nini rasa berbaloi kalau kita jadikan rumah daripada dulu tu kita robohkan and buat homestay. And of course, sebab Nini sendiri dah ada rumah sewa and ada homestay, dua-dua Nini dah boleh bandingkan pros and cons. Ada certain property memang you bagus kalau buat sewa. Ada setengah property, you bagus buat homestay. Depends on kawasan, depends on you punya objektif. Macam Nini, yang ni Nini nak buat homestay sebab depan tu banglo, yang mana tu adalah rumah pusaka, yang kita pun nak balik lah kadang-kadang kan. Sebab apa? Satu kisah yang Nini nak share, 2 tahun lepas lah, depression, yang mana Nini fikir apa lagi solution untuk Nini lari daripada masalah tu. So, one of the way is berhijrah. So, itulah kenapa kita datang balik dekat sini, Pulau Betong, balik Pulau Pinang, and kita start flip rumah daripada abandoned house kena tinggal 16 tahun kepada The White House sekarang. Tapi yang tu Nini akan buat another separate video sebab rumah tu pun ada kisah dia sendiri yang mana Nini akan share and Nini akan buat house tour untuk The White House. So this one is specific untuk compound yang ni sahaja. So yang ni adalah update terkini yang mana Nini tak sabar nak share lagi progress. And untuk orang yang dah follow Nini daripada dulu sampai sekarang, Nini nak thank you so much kepada semua yang tak henti support Nini and also bagi Nini kata-kata semangat and sampailah sekarang ni. So tu je dalam episod hari ni. Kita akan jumpa dalam episod seterusnya. Jangan lupa like, share and subscribe this channel. Bye, annyeong.